Sabik hok tak biasa jual, yo jual bulan Ramadan. Suka yo jual ke puak lapar. Duit banyak. Tunjuk. Klik sereke. Makan dak ahli. Haning nak ayat atau di hari ni kita tengok. Sebab tu juga orang. Bulan Ramadan tu nak puak kita ni amal ibadat. Nak kuat amal ibadat sebulan ni bulan Ramadan. Tu nak ayat tu. Sobat Nabi dulu nak ayat tu. Allah tak tidur dengan bining. Bulan Ramadan kita dah jual dengan siapa tak ada terawih. Saya tengok. Orang bengorik buka puasa pak jual. Baru duk katuk payu nak klik. Orang bengorik mana kita aweh piano. Cuba kita fikir. Klik gina tak raga kita aweh. Ai payah dah. Semalam bangun dah pukul 3. Malam bangun dah pukul 3. Bukan tahajud kukunyo. Semalam pukul 3 bangun kukunyo. Sial ada. Lepas tu menumbuk. Siapa subuh berhenti start maya subuh. Lepas tu sambung pula. Siapa pukul 9 masuk habis 8 takung. Tu 8 takung. Lepas tu bawa pukul 10 pergi. Tu baik kira Tak ada tidur pukul 3 semalam kira. Apa? Saya kata tersuh lah pukul 2 lah mula. Pukul 2 lah makcik nak mula jual agak. Orang tak jual pukul 10. Alah tak boleh. Pukul 10 laku. Tak laku bagaimana. Puak tak puasa cuma hidup beli. Duk jual ke puak tak puasa tu. Laku sungguh lah. Tu nak ayat tu. Lepas tu nak kita terawih lagi. Malam tak nak tidur. Pukul 3 dah bangun. Itu tak? Ni nak ayat tu orang kita. Tuhan wi bulan Ramadan untuk ibadat. Tapi kesempatan ni untuk cari duit. Untuk cari duit. Allahu Akbar. Nampak terai-terai orang kita. Nampak terai-terai orang kita nak cari duit. Tak cari kena go jual kat orang lapar. Tak ada tawar dah. Kalau hot dan sikit amor tengok sup ke apa tak kira lah. Allah, orang bari. Orang bari hot dan sikit sedap. Tak ada anak koli nak ayat tebul hijabi. Tu. Nah, putar. Hak ni boleh ada tak? Hak ni kuah hanya ni. Allah, tak ada. Klik hari bila duit perang. Oh, aduh hari ni boleh boleh 3,000 lebih ni. Mutik duit ke saya monyok bagi tadi. Oh, kalau tak duit tu boleh tadi boleh 4,500 kali. Tengok. Situlah panggil banyak kita cari duit kesempatan. Tak ada awak amal ibadat. Sedekah bulan Ramadan ni bulan istimewa sekali dah. Mana tempat istimewa? 2 hadis Nabi royak. 2 hadis Nabi royak terai-terai. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa dia puasa kerana Allah mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka orang ni Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa yang telah lepas dah. Apa cari mana? Kita puasa kerana Allah. Bila kita buka puasa, diampunkan dosa kita selalu dah. Kerana terhati di atas kita puasa. Man shoma. Siapa dia puasa? Maka kita puasa, bermasuk ngorek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buka puasa. Buka puasa, dosa kita kelecak tu dah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nenong dah. Tak ada kata 50 dak. Kerana Nabi kata, siapa dia puasa. Lepas kita puasa dah. Bila siapa waktu buka puasa, siapa masuk apa dah pas berapa kali? Berapa kali? 29 hari 29 kali. Nabi kata pula man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia berjaga malam beribadat di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampun dosa lepas juga. Bila ni? Bawa tengah malam kita bangun iktikaf. Kita bangunlah. Tahu apa di tengah malam ni? Masuknya waktu esok, maya esok 4 rakaat. Jumaah. Semayang ngorek ni 3 rakaat dah. Jumaah. Malam dah ni kita ni. Malam dah. Lepas tu kita terawih 23 rakaat pula. Jadi berapa rakaat? Terawih 23, masuk ngorek 4.
Masuk ngorek 3, Isya 4, 7, jadi 30 rakaat dah. Lek petang ni malam ni 30 rakaat dah kita buat amal ibadat. Ditambah pula nak makan sahur karang, bangun wi awal sikit 40 minit pada nak makan sahur, dan kita ambil semaya pula, semaya sunat tahajud pula. Dua semaya sunat taubat. Semaya sunat hajat. Boleh 7-8 rakaat pula. Curi ambil lek belakang ni pula. Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bawa masuk waktu subuh, pom, tubik pula dosa kita pula. Jadi dosa kita 2 kali sehari semalam. Pas nak ambil gapo lagi dosa? Ha ni bulan Ramadan ni 2 kali dosa kita kelecak tubik. Tu. Bila masuk waktu subuh, pong tubik. Bila masuk waktu ngorek, pong tubik. Masuk waktu subuh, pong tubik. Masuk ngorek, pong tubik. 29 hari, berarti 2 kali sehari semalam berapa tubik? Nak ambil mana lagi dosa kita? Tak ada dah. Ni nak istimewa. Ada tak bulan lain? Tak ada. Kita tengok bulan lain ada tak? Tak ada. Tak ada. Ni bulan Ramadan nak tu.